Ayam gulai kopi. Tengok, RM4 je. Ni baru pukul 4 tau. Pukul 4 dah macam ni. Kau tengok, punyalah penuh. Punya meriah kat sini time lunch. Okey, jom kita tengok apa yang menarik dalam ni. Tengok, nasi berlauk ayam gulai kopi. Tengok, RM4 je. Lauk dia pun meriah kat ni. Nasi ayam gulai kopi tu apa tak? Nasi ayam kopi gulai kari. Gulai kari. Gulai kari. Yang tu ada ke hari ni tak? Ada? Yang ni lah? Okey, nak satu kat boleh tak? Boleh. Kalau ayam gulai kopi ni, dia macam mana tak? Dia kena kaki, ada tekak. Ayamnya itulah macam ni. Ada tekak, ada kaki. Oh. Itu lah. Oh, okey. Bagi sambal. Kalau sambal ni sambal apa kak? Sambal belacan? Bukan, sambal jantan. Sambal jantan? Oh. Nah, Okey. Nasi ayam kak, kalau macam ni RM4? RM4. Oh, okey. Ini dia nasi ayam gulai kopi. RM4. Kalau untuk portion dapat banyak ni. Nasi berlambak kak. Kita ayam dia, kita kopek. Kopek nasi yang gulai dia. Okay, bismillah. Ayam dia boleh lah. Biasa-biasa je. Sebab RM4 kan. Sambal dia, sambal jantan. Sambal jantan ni kena. Sebab aku jenis suka yang pedas-pedas. So okey, bagi dekat aku. Tapi nasi dia, kalau kau makan memang kau kenyang. Bagi aku, RM4 berbaloi lah. Apa pun, kita santai-santai je.